Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Korang, ni ada satu lagi kedai yang aku harap korang boleh viralkan, korang boleh support kedai ni. Ni kedai dekat Pasar Selasa Sik Pasar Selasa Sik. Kan dekat Pekan Sik kan ada pasar hari Selasa kan pagi. Jadi aku minta korang tolong support lah kedai ni. Tu kedai yang ada kemah warna merah tu, yang ada lori tu kan, kemah biru, dua kemah berderet jual ikan. Dengan belah depan dia tu ada kedai lori ada jual ayam tu. Straight dengan kamera aku ni lah. Kalau kau boleh tengok ada ayam dan ikan. Dua kedai ni satu owner setahu aku. Ayah dia dulu ni bagi dekat kita orang sumbangan ayam dan ikan. Kadang-kadang ada udang, kadang ada sotong, ikutlah diorang nak bagi. Tiap minggu diorang akan bagi, tiap minggu. Daripada zaman arwah ayah dia hidup sampai dah tak ada. Jadi insyaAllah lah amalan ni berkekalan sampai ke syurga. Tenang ayah dia kat sana insyaAllah dengan amalan ni. Dulu masa ayah dia hidup, ayah dia lah yang selalu bagi kan. Sekarang ayah dia dah tak ada. Alhamdulillah anak-anak dia teruskan amalan sedekah ni dekat madrasah kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi korang yang mana berdekatan Sik dan kawasan sekitar boleh support lah kedai diorang ni. Ni aku rekod senyap sebenarnya. Satu kamera tu sengit-sengit kan. Aku segan lah nak rekod depan diorang. Jadi aku harap video ni dapat bantulah diorang ni lebih maju dalam perniagaan. Ni aku rekod senyap. Ni kedai ni. Ni dia bagi ikan. Ni lepas tu dengan yang sebelah sini, ni ayam belah sini. Ni pun diorang juga ni, satu owner je. Nampak tu. Alhamdulillah lah, korang tolong support diorang. Semoga diorang terus maju jaya lah dalam perniagaan. Banyak diorang ni bagi, sale ni bagi banyak. Alhamdulillah lah, cukup lah untuk seminggu tu kan. Kadang kalau tak cukup pun tambah sikit-sikit je lah untuk lauk kan. Dah tak payah fikir lah. Kami pula belajar tak ramai lagi kan buat masa ni. Jadi Alhamdulillah tu. Ni anak-anak dia, anak-anak arwah kalau tak silap. Jadi korang boleh support lah. Okay, ni kedai dekat Pekan Sik Pasar hari Selasa. Kalau korang datang masuk ikut traffic light tu kan, traffic light tu masuk, terus masuk ada simpang masuk pasar tu.